Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najah dan abang saya. So pada video kali ni kami berdua nak makan dumpling. Setahun Najah tak pernah kot mukbang dumpling. So pada video kali ni kita mukbang dumpling. Lepas tu ni ada sos Thai tau. Dekat depan Najah ni dumpling dia ada dalam 20 biji macam tu. Lepas tu ada salad, bagi hijau-hijau sikit lah. So kepada yang baru masa tengok video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, turn on notification supaya korang tak terlepas video yang dah upload. Tanpa melengah masa, jomlah kita mula. Bismillah. Amin. So jomlah kita mula rasa. Ni panas-panas lagi tau, Najah baru habis rebus. Jomlah kita rasa, kita cicah dengan sos Thai. Bau aroma sos Thai dia kuat ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam dia tu isi ayam. Sedap. Lembut tak korang? Nampak? Isi ayam, lepas tu ada sayur-sayur lah dalam dia. Sedap. Sedap cicah dengan sos Thai korang. Cicah banyak-banyak sebab sos Thai ni dia manis-manis tau macam tu. Sumpah korang, memang cukup rasa dalam dia tu ada ayam, lepas tu rasa dia manis-manis, masin-masin macam tu. Lepas tu sos Thai ni pedas, lepas tu manis. Memang ngam gila lah, memang sedap sangat. Dumpling dia pun besar-besar lah juga. Sumpah sedap gila korang. Sedap makan dengan salad. Sedap nak berasa dia. Rasa dia memang sedap gila. Inti dia tu pun banyak. Satu ni RM1 tau korang. Boleh lah, murah. Sebab isi dia banyak, lepas tu besar.
Sedap. So apa yang terakhir dah habis dah sebab sedap sangat. Dia memang susah makan dengan sos Thai. Dia kena lah. Mantap bila. Memang kenyang gila lah sebab licin tau korang. Salad-salad semua habis lah. Alhamdulillah guys, saya dah kenyang. Dah. So sampai sini saja video kita kali ni. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Salam heo.